Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Baik, video kali ini kita masih di bab yang kelima, Ad-Dars Al-Khamis Huwa Nasyid. Baik, kita teruskan perbincangan berkaitan Al-Arqam ataupun number di muka surat 88 dan nota berada di muka surat 91. Okey, bila nak menyebut number dalam bahasa Arab, ada dua perkara yang kita kena beri perhatian. Yang pertama, kedudukan sa dan puluh. Contohnya, dalam bahasa Melayu kita sebut 64. Dalam bahasa Arab kita akan sebut 4 dan 60. Kita sebut sa dulu baru puluh. Yang kedua, setiap kali nak pindah rumah kena ada wa. Contohnya, daripada 4 nak ke 60, kita akan tambahkan wa di tengah. Okey, contohnya dalam kaedah diberi di sini 64. Okey, so 4 adalah arba'ah, 60 adalah situn. So bila nak sebutkan kita akan sebut arba'ah wa situn. Okey, contoh lain 42, isnan wa arba'un. 54, arba'ah wa khamsun. 63, salasah wa situn. 76, sittah wa arba'un wa sab'un. Okey, so di sini adalah untuk contoh number, dan kena ingat dua syarat yang saya dah sebutkan tadilah, kedudukan sa dan puluh, dan yang kedua kena ada wa setiap kali nak pindah rumah. Okey, kita tengok contoh latihan yang diberi. Dia bagi dalam bentuk digit dan kena tukar dalam bentuk perkataan. So untuk nota boleh rujuk muka surat 91. Okey, soalan pertama 21. Wahid wa Ishrun. Kita sebut 1 dulu, baru 20 dan kena ada wa dekat tengah. Yang kedua 90, tis'un. Yang ketiga 78. Thamaniyah, Allah. Ya ta, macam tu. Thamaniyah wa sab'un. Yang keempat 43. Salasah wa arba'un. Dan yang kelima 61, wahid wa situn. Baik, yang terakhir untuk bab 5 kita adalah kita nak tengok di muka surat 89, safhah 9 wa thamanun. Okey, kita nak tengok berkenaan dengan mubtada wal khabar. So mubtada ini adalah subjek, khabar adalah predikat. Okey, contohnya yang diberi di sinilah contohnya. Yang pertama, najwa talibah. So najwa adalah mubtada, talibah adalah khabar, subjek dan predikat. Al-Hafid masrur. Al-Hafid mubtada, masrur khabar. Okey. So, apa yang perlu diberi perhatian di sini adalah mubtada dan khabar mesti sama dari segi mudzakkar dan muannas. Okey, contoh yang pertama najwa talibah. So najwa muannas, so talibah pun muannas. Okey. So kalau najwa kita tukar kepada Ahmad, dia akan jadi Ahmad talib. Najwa talibah. Okey, contoh kedua, Al-Hafid masrur, mudzakkar. So kalau muannas, Al-Hafidah masrurah, kena tambah ta marbutah. Okey, so mubtada dan khabar mesti sama dari segi jantina. Dan latihan terakhir di muka surat 89 berkenaan mubtada wal khabar, kita terjemahkan ayat yang diberi. Okey, so yang pertama, keluarga saya bahagia. Kita pecahkan dulu mubtada dengan khabar lah, subjek dengan predikat. Okey, so keluarga saya usrati bahagia, sa'ida. Usrati sa'ida. Okey, kedua, Muhammad adalah adik saya. So Muhammad adalah adik saya. Muhammad akhi as-saghir. Adik as-saghir. So kalau adik saya, akhi as-saghir. Ibu saya di rumah. Ummi fi al-bait. Okey, arba'ah. Ayah saya seorang doktor. Abi, ayah saya, doktor, tabib. Abi, tabib. Okey, dan kelima, nenek saya seorang suri rumah. Jaddati, suri rumah, rabbatul bait. Okey,
So ini je lah untuk perbincangan dalam bab 5 pengakhiran di mubtada' wal khabar. Okey, itu saja. Syukran jazilan. Ma'assalamah.